topik 3, privasi dan pengawasan. Setiap hari kita guna internet. Tapi pernah tak fikir siapa yang sedang tengok kita? Privasi penting sebab setiap klik dan gambar yang kita muat naik tinggalkan jejak digital. Kalau maklumat ini disalahgunakan, keselamatan akan terjejas. Di Malaysia, maklumat peribadi kita dilindungi oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 supaya data kita tidak digunakan sesuka hati. Jadi, terdapat 3 jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan fizikal. Pengawasan bermaksud memantau individu atau aktiviti. Bagi pengawasan fizikal, majikan memantau melalui CCTV. Yang kedua ialah jenis pengawasan cyber. Pemantauan melalui media sosial. Yang terakhir ialah pengawasan elektronik. Majikan boleh pantau komputer pekerja untuk elakkan kebocoran data dan pastikan kerja dilakukan dengan betul. Jadi, inilah ketiga-tiga jenis pengawasan. Boleh atau tidak majikan memantau aktiviti komputer pekerja? Semestinya lah boleh. Majikan boleh memantau komputer pekerja bagi memastikan penggunaan sumber syarikat dijalankan secara profesional. Contohnya, majikan boleh menggunakan perisian pemantauan seperti Active Track atau Termite untuk melihat aplikasi yang dibuka, laman web yang dilawati dan masa penggunaan komputer. Tapi bolehkah kerajaan Malaysia memantau warganya? Boleh, kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk memantau rakyatnya bagi keselamatan penduduk dan juga penguatkuasaan undang-undang. Kita berhak mengawal maklumat kita. Terima kasih menonton.